Perlawanan Mahathir Anwar ni tak habis-habis. Kalau dulu Anwar masuk senarai 10 Muslim paling berpengaruh di dunia, kali ni Mahathir pula naik nama, tapi dalam senarai lain. Yahoo Finance letak Tun Mahathir dalam top 10 pemimpin paling kaya di dunia. Sebaris dengan Gaddafi, Trump, Marcos, anggaran kekayaan dia pula USD 40 bilion. Bilion, bukan juta. Laporan tu siap kata kekayaan tu datang daripada pelaburan luar negara dan aset yang diurus melalui orang tengah. Konon ada kepentingan dalam banyak bank dan institusi kewangan seluruh dunia. Tapi Mahathir selalu ulang dia tak ada duit, hidup dengan duit pencen saja. Saya tak ada duit. Saya yang ada duit gaji saya, pencen saya, itulah. Masalahnya, rakyat tengok pula kemewahan anak-anak dia, rumah besar, bot mewah dan kes barang kemas cucu dia hilang 1.8 juta. Macam mana boleh kata duit pencen saja, tapi barang hilang pun juta-juta? Yang lagi pelik, sambil pegang status seorang paling kaya, dia pula yang paling kuat cakap rakyat miskin dan ajak orang turunkan Anwar. Satu orang diiktiraf sebab pengaruh. Satu lagi naik nama sebab kekayaan yang dia sendiri tak pernah mengaku. Rakyat boleh fikir sendiri siapa sebenarnya susah, siapa sebenarnya mewah.